Pernahkah kita terfikir kekuatan sesebuah negara dan bangsa itu bukan sekadar terletak pada perkara-perkara yang zahir semata-mata seperti wang, tanah dan juga apa sahaja sumber yang ada. Pada masa yang sama, kekuatan sebuah bangsa itu juga terletak pada apa yang tersimpan dalam pemikiran dan sanubari serta memori tokoh-tokoh yang telah banyak membangunkan negara dan bangsa kita. Ingin tahu lebih lanjut siapakah mereka ini? Ikuti saya bersama mereka dalam program. Boleh saya mulakan just nak tanyaku dari segi pengalamanku belajar di luar negara. Pengalamanku belajar di London. Ya. Boleh tak ku ceritakan pengalamanku belajar di London? Apa yang ku belajar dapat daripada sana? Contohlah, saya pernah terbaca contoh almarhum Tun Razak. Sewaktu beliau di sana, beliau banyak juga melazimi karya-karya sosialisme macam Harold Lasky that shaped his idea about DEB and many others. Boleh tak aku ceritakan juga pengalamanku di sana? Apa yang ku belajar banyak? Dia tak beza banyak kerana walaupun time tu berbeza, tetapi pengaruh sosialisme begitu kuat ketika itu. Bukan saja kerana tekanan pihak yang menganjur sosialis filosofi, tetapi juga itu yang pihak komunis lah yang berkuasa di Soviet Union dan di mana-mana sebelah barat sana. Tetapi di mana-mana penganjur Afrika, penganjur Asia banyak mirip kepada fahaman sosialis dan memang melandaskan dia punya dasar apabila dia berkuasa kepada sosialisme. Dan nampaknya itulah trend di ketika itu. Dan tak dapat tiada generasi saya pun terpengaruh dengan fahaman ini. Kerana rata-rata kita tengok selepas Perang Dunia Kedua, orang kita, bukan orang kita, maksud saya orang kita ni orang biasa, tidak mendapat peluang yang baik seperti sebelumnya. Ialah dulunya feudal dalam serba arti. Hidup rakyat ketika itu semuanya spoon fed. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua, rakyat terbiar begitu saja. Itu sebab Sir Winston Churchill, walaupun menang dalam pilihan raya, menang dalam peperangan Dunia Kedua, kalahkan Hitler dan sekutu Hitler, tetapi kalah dalam pilihan raya dalam negerinya sendiri. Walaupun dia begitu popular, begitu tegas dalam pimpinan semasa menghadapi perang. Itu oleh kerana rakyat hidup sengsara. Begitu juga di Amerika Syarikat. The New Deal dikemukakan oleh Roosevelt masa dia jadi tawar menjadi presiden bagi kali keempat. Itu adalah untuk menyelesaikan masalah ekonomi, masalah sosial yang dihadapi oleh Amerika Syarikat ketika itu. Walaupun menang Perang Dunia Kedua di sebelah sini dan di Pasifik, tetapi dia tak sembunyi, dihantui oleh orang yang menuntut supaya segala peluang dibuka untuk rakyat biasa. And the democratization
di Amerika Syarikat juga seluruh negara-negara di sebelah barat dibuka pada masa itu. Dan ini mempengaruhi semua pihak. Saya yang menjadi pelajar di sana pun terlibat dalam gerakan pelajar. I was a member of the National Union of Students di peringkat England. Dan saya juga menjadi Presiden Malaysian Students Union. Selain daripada menjadi Setiausaha Agung Kesatuan Melayu United Kingdom. Maknanya pergaulan itu tidak terbatas hanya kepada pelajaran semata-mata, tetapi kepada semua peringkat. Tetapi tak dapat kita nak halang ataupun menyekat pengaruh sosialisme yang begitu menebal. Dan tak dapat tiada, kita terpaksa terima hakikat bahawasanya keadaan sudah berubah. Dan masyarakat menuntut supaya keadilan disediakan untuk semua pihak. Itu sebab Attlee menang pilihan raya, mengalahkan Winston dengan socialist program dia. Bawa welfare state, bawa national health dan sebagainya. Dan kita semua tertarik dengan itu. Dan program Afro-Asian Solidarity yang diketuai oleh Nkrumah, oleh siapa ni, Nehru, Soekarno dan sebagainya, tak lain daripada asas itulah perjuangannya. Dan orang menuduh mereka ni pro kiri, pro socialism, pro Rusia. Sebenarnya tidak, tetapi angin telah menyebabkan mereka tak dapat tiada mesti menerima perubahan ini. Kalau tidak, mereka tak dapat terus memimpin negara-negara yang mereka dipilih memimpin. Persidangan di Bandung pun tak lari daripada itu. Ini semuanya adalah trend yang tak dapat ditolak. Jadi kalau Long March tahun 49 di China menolak segala apa yang ada kaitan dengan dulu, dengan feudalism dan sebagainya, maka kemenangan Mao Zedong dan kumpulan solidariti di China itu membayangkan tuntutan rakyat. Jadi terpaksa diterima. Dan kita di sini pun mengekor apa tindakan yang dibuat oleh Afro-Asian Solidarity di Afrika, di Asia dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Mao Zedong, bukan kita ni terima komunis dan sebagainya. Tidak, kita ni orang yang percaya kepada Tuhan, tak menolak keesaan Allah tu. Tapi trendnya begitu. Kita terpaksa menerima perubahan yang kuat ini. Cuma saya tertarik dengan ku punya pandangan pengaruh founding fathers Malaysia ni ada juga terhadap sosialisme kerana exposure di London itu. Cuma dari segi corak yang kita lihat, decolonization di alam Melayu ni, the birth of Malay nationalism, UMNO especially, kita tidak pula mengikut acuan Soekarno yang menolak raja-raja. Maknanya nasionalisme Melayu UMNO bawa ni bersama raja-raja Melayu. Boleh ku terangkan macam mana kita punya trajektori berbeza dengan Indonesia? Susah saya nak bercakap kerana saya ni orang kata berdarah raja. Jadi kalau saya cuba nak defend kedudukan raja, dia kata ya memanglah dia kena berfikir begitu kerana dia sebahagian daripadanya. Tapi tidak tolak soal itu semuanya. Ada kebaikan sistem-sistem yang kita pilih. Baik Malaysia, untuk Malaysia, baik untuk Indonesia. Indonesia barangkali bangkit sebagai suatu revolusi. Kita bangkit sebagai satu negara yang begitu moderate dan
percaya kepada rundingan. Barangkali itu dinodai oleh Islam yang mempengaruhi hidup kita. Jadi oleh kerana itu berbeza nampaknya. Dan Indonesia pun berbeza dengan negara-negara lain yang merdeka selepas Perang Dunia Kedua. Tetapi hakikatnya ada perbezaan antara sistem yang dipilih oleh rakyat Indonesia dan sistem yang dipilih oleh kita. Kita ni begitu bertamadun, begitu berpegang kepada sentimen, kepada emosi lebih daripada apa yang dilakukan di Indonesia. Umpamanya, walaupun kita ni kuat beragama di sini, orang tak sembahyang pun marah kalau orang cakap benda-benda yang tak baik mengenai masjid umpamanya. Padahal dia tak pernah pun pijak kaki dalam masjid berhampir dalam rumah dia. Tetapi jagalah jangan kata sesuatu yang tak baik terhadap masjid dan sebagainya. Macam insiden Natrah. Kan, bangkit orang Melayu. Jadi perasaan terlebih daripada sesiapa. Tapi di Indonesia barangkali beza. Dia sudah pilih assimilation. Maknanya jadikan satu walaupun keturunan lain-lain. Barangkali backgroundnya begitulah di Indonesia. Sebab banyak bangsa di Indonesia yang terpaksa disatukan oleh Angkatan 45 yang diketuai oleh Dr. Soekarno. Jadi dia terpaksa ambil kira semua ni. Kebanyak agama pun kepercayaan diasaskan secara kuno, dewa-dewi dan sebagainya. Jadi tidaklah seperti kita. Kita ni kuat dipengaruhi oleh Aceh, dipengaruhi oleh Arab yang datang berniaga di sini. Tetapi itu semuanya menandakan bahawa perbezaan kita tu berlainan. Dari segi kita menerima agama kerana sultan-sultan kita memeluk agama Islam. Dan kita jadi pengikut sultan-sultan kita masing-masing, terima apa yang dianuti oleh raja-raja kita. Tetapi di sebaliknya di Indonesia tidak memilih mana satu agama. Dia tidak ada agama yang resmi bagi negaranya. Kerana dia percaya kepada Pancasila. Jadi semua orang boleh mengamalkan apa juga kepercayaan yang dia pilih. Jadi oleh kerana itu perbezaan. Dan assimilation ni adalah satu perkara yang amat berbeza dengan kita. Dia boleh tukar nama, boleh kahwin bukan Islam, hidup sebumbung, satu keluarga, ada yang Kristian, ada yang Hindu, ada yang Islam, boleh hidup sama-sama. Barangkali hari Jumaat pergi ke tempat berlainan, tapi boleh makan semeja, boleh balik sebagai satu keluarga. Kita tak terima tu. Kita tak terima. Kerana didikan kita menolak segala apa yang tidak Islami. Tetapi kita boleh hidup bersama dengan orang yang bukan Islam. Tetapi jangan campur soal agama bagi kita. Itu bezanya. Jadi kita pun susah nak terima. Misalnya ada orang bertanya kepada saya, dia kata mengapa kerajaan pada masa itu Barisan Nasional tidak menghalang orang-orang pergi sembahyang, pergi ke gereja pada hari Jumaat. Jadi saya kata, tentu ke dia ni orang Islam walaupun dia pakai songkok. Kata orang Indonesia pun pakai songkok. Kita pun pakai songkok, tapi belum tentu agama dia tu agama Islam. Boleh jadi dia tu Hindu, boleh jadi dia tu Kristian, boleh jadi tidak ada kepercayaan langsung. Jadi saya kata ini perbezaan antara kita dengan Indonesia. Indonesia sudah dibentuk begitu rupa
penerimaan dia lebih bebas daripada kita. Ya. Tetapi kita ni agaknya very traditional. Ya. Berpegang kepada apa ni yang kita ni dididik. Jadi berbeza. Ya. Adakah ku nampak peranan Tunku tu juga ketika itu mencorak nasionalisme Melayu yang UMNO bawa, iaitu tidak boleh dipisahkan antara institusi Raja-Raja Melayu dengan perjuangan nasionalisme Melayu. Saya rasa susah nak pisah kerana kita mendapat dorongan daripada raja-raja kita. Sebab kalau kita rujuk kepada sejarah, kemerdekaan tanah air kita pun, walaupun raja-raja ditipu, dipaksa menandatangani persetujuan supaya kita menerima negara ini sebagai negara yang akan dijajah oleh British di bawah cadangan Malayan Union. Tetapi sebenarnya raja-raja tidak setuju. Bagaimana kita lihat kemudian apabila bangkitnya perasaan daripada kalangan rakyat biasa, menasihat raja-raja tarik balik persetujuan mereka terhadap penubuhan Malayan Union. Dan nampaknya raja-raja kita bagi restu kepada rakyat kita berarak sana sini. Dan ini nampaknya dijelaskan begitu rupa oleh raja-raja kita bila raja-raja kita sendiri merestu perarakan di mana-mana di seluruh negara. Apabila British kata orang Melayu boleh menubuhkan parti politik dan sebagainya, bermula di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Gunung Semanggul, di mana-mana. Tetapi tak membenarkan, bukan rakyat raja berbuat demikian. Itu sebablah ada orang tanya mengapa hanya Melayu, sebab Melayu adalah rakyat kepada raja. Saya ingat saya sendiri mendapat certificate of citizenship. Dia tidak panggil citizenship, certificate of kerakyatan. Kita ni jadi rakyat raja. Saya dapat daripada DO. Saya ni rakyat Raja Kelantan, Sultan Kelantan. Dan dengan sertifikat itu, ia menandakan kita ada milik tanah dan ada hak keturunan dan sebagainya. Jadi berbeza dengan orang lain. Orang Cina tidak ada semua tu. Kerana dia ni pendatang. Jadi kalau orang Cina soal mengapa Malaysia, dia kata kita sama rata, bukan? Undang-undang terpakai untuk semua pihak. Jawapan sayanya mudah. Saya kata kita sudah dapat keistimewaan ini di bawah perlembagaan Federation Malaya, Persekutuan Tanah Melayu, yang ditandatangani dalam tahun 48 sesudah adanya perjanjian dan jaminan daripada Queen of England kepada raja-raja kita yang mereka kekal menjadi raja di negeri-negeri yang ditakluki mereka. Tetapi yang dan rakyat mereka adalah orang Melayu yang ada di dalam negeri berkenaan. Tetapi apabila menjadi persekutuan, maka garis sempadan negeri-negeri itu nampaknya sudah hilang. Kerana kita telah menjadi satu. Walaupun ada 9 raja, walaupun telah wujud satu institusi baru agung yang mewakili 9 raja untuk menjadi ketua bagi negara yang merdeka ini. Jadi saya kata bezanya ialah oleh kerana rakyat kita dengan rakyat yang bukan rakyat amat jelas sekali. Ada yang sanggup menjadi rakyat Queen of England. Mereka yang tinggal di Penang, tinggal di Melaka, ramai. Tak mahu menjadi rakyat Malaysia yang merdeka. Tapi sanggup menjadi subject of the Queen of England. Tapi sebenarnya second class. Tidak menjadi first class. Jadi berbeza. Dan saya ingat masa Deng Xiaoping datang ke negara kita, runding dengan pihak kita,
yang diketuai oleh Hussein On ketika itu. Tahun berapa aku? Dan Hussein On kemuka kepada dia setara 200,000 lebih rakyat keturunan Cina yang tak mahu jadi rakyat Malaysia. Jadi kata Hussein, saya hari ini nak serah senarai ini supaya Mr. Deng bawa balik ke negeri China dan berikhtiarlah bagaimana nak bawa balik 200,000 lebih yang menolak tawaran untuk menjadi rakyat Malaysia. Jadi kata Deng Xiaoping, ini bukan orang kita, dia kata. Ini orang ni dah lari daripada negeri China, dia kata. Tidak tumpu taat setia kepada China, dia kata. Dan dia tak ada kena-mengena dengan orang ini. Dia. Rundingan ni lepas ku balik dari China? Tak, ini sebelum. Tahun 80 berapa. Masa Deng Xiaoping datang. Sini. Yeah. Tahun 80. 70-an. 70-an. Ya. Masa tu kau dah pergi China? China kemudian. Tahun 71. Ya. Oh, ini sebelum tu. Sebelum lagi. Oh. Sebelum tu. Okey. Wah. Jadi kata dia tak boleh terima rakyat ini kerana rakyat ini tidak setia kepada kita. Ada susah di negara kita, dia lari. Dan dia tidak ada kena-mengena dengan kita. Tegas. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, ya. Dan dia kata, we have millions of problem at home. Dia kata. Dia tak perlu kepada 200,000 lebih. Ya. Ya. Wah. Berbalik pada pengalaman merdeka, saya terbaca dalam sejarah kita, Malaya ataupun Tanah Melayu ni pernah di bawah British dulu dianggap sebagai sterling area. Aku sebagai orang ekonomi dan finance mengetahui yang kita ni antara revenue earner untuk British Empire. So most of our wealth being repatriated to London. Yeah. Jadi boleh tak aku ceritakan kenapa agaknya kita tak boleh kawal wealth kita masa tu? Kita memang boleh kawal, tapi pada masa itu kita tak ada kuasa. Kalau lihat kepada pengalaman kita sesudah kita merdeka, memang kita mempunyai sepenuh alat untuk kita mengawal apa juga yang menjadi milik kita. Tidak ada sebab mengapa kita tak boleh mengawalnya. Yeah. Cuma lagi kita bertanggungjawab, tidak bertanggungjawab. Itu je. Dan saya nampak antara perananku selepas merdeka yang almarhum Tunku dan almarhum Tun Razak berikan adalah untuk membantu mereka menstruktur semula ekonomi Tanah Melayu, Malaysia ketika itu. Yeah. Jadi saya nampak antara jasa besarku ialah menasionalisasikan aset-aset negara seperti yang paling penting minyak dan gas. Boleh tak aku cerita pengalamanku? Saya tengok amat rumit berunding dengan Shell, berunding dengan Sarawak, Sabah. Boleh tak aku kongsi secara ringkas? Ringkas lah. Saya pun dah banyak kali bercakap hal ni. Sebenarnya cerita ni terbit daripada mulut Rahman Yaakob sendiri. Rahman yang bimbang sesudah kita menandatangani agreement untuk menubuh Malaysia dalam tahun 63. Dia bimbang takut Malaysia ni tak kekal. Kita berpecah. Jadi tengok keretakan antara Singapura dengan kita. Bukan dari segi geografinya, tetapi dari segi pimpinan, dari segi perkauman, dan dari segi adat dan tradisinya. Jadi Rahman cukup bimbang, takut akan berlaku kepada sebahagian besar negara kita, sehingga kan kita berkecai, tidak lagi menjadi satu rumpun yang boleh disatukan di bawah agreement yang dibuat oleh permulanya oleh Tengku dan kemudian oleh pemimpin lain yang menyokongnya. Jadi itu sebab kata Rahman, aset seperti minyak, dia kata sekarang ini bukan kita punya, milik British. Apabila kita merdeka dulu, walaupun rundingan tu meliputi seluruh alam Malaysia, Malaya, tetapi minyak tidak termasuk dalam perkara-perkara yang dirunding supaya dapat dimiliki oleh kita.
British sudah pun menyerah minyak ini kepada Royal Dutch Shell. Dan Royal Dutch Shell duduk buat duit bilion-bilion sebelum ini. Waktu itu pun sudah bilion. Sudah milik lama, tidak milik kita. Jadi apabila kita merdeka, minyak kita tak pernah cakap milik kita. Tak pernah. Jadi itu milik British. Jadi oleh kerana itu Rahman kata baik kita cari jalan supaya kita boleh memiliki aset yang penting ini. Ketika itu belum lagi berlakunya the big story pasal minyak ni yang begitu penting. Hanya selepas OPEC bertindak dalam tahun 73 barulah benda ni menjadi besar. Jadi Rahman ni dia baik dengan saya. Dia selalu rujuk ke saya lah. Dia kata soal ekonomi selalu rujuk ke saya. Dia kata mengapa tidak kita fikir bersama hal ni. Saya kata ini soal Sarawak, saya kata. Tapi Sarawak pun belum merdeka. Dan Rahmannya tak tahu macam mana nak olah benda seumpama ini. Langsung dia bagi tahu kat saya, dia kata you fikirlah sebaik-baiknya. Dan saya pula ketika itu sedang mencari-cari peluang untuk menabungkan khazanah UMNO lah. Baru dilantik sebagai setiausaha bendahari agung UMNO. Di bawah Tun Razak. Saya sendiri pun tak berapa nak pergi tadah muka sana sini untuk dapat derma. Saya rasa yang paling penting ialah cara kita guna stock market untuk kita cari wang. Itu paling baik kerana kita tak terhutang budi dengan sesiapa. Kalau tidak, orang tu datang menuntut, dia kata aku tolong kamu dulu, mengapa kontrak ni tak timbang untuk aku. Jadi macam-macam akan timbul. Jadi saya bawa ini kepada Tun Razak, saya kata ada cadangan supaya saya sebagai bendahari apply mendapatkan relinquished area. Dia minyak ni banyak kompartmen, dipecah-pecah, blok, dan mengikut blok lah. Dan share-nya terpaksa di bawah agreement asal menyerah balik ke kita, ke Malaya, kawasan-kawasan yang tak akan diterokai oleh dia. Jadi itulah di bawah agreement. Jadi katanya cadangan ini sayanya mohon kepada kawasan-kawasan yang diserah balik oleh Shell, dan kita cuba cari gali minyak. Ada peluang membuat untung di situ kerana banyak kawasan-kawasan yang diserah balik dicari gali semula telah memberi pulangan yang baik. Sebab dia serah balik kerana misalnya kos untuk mencari gali 1 tong minyak about $730 US. Walhal harga di pasaran 1 tong hanya $3 50 gitu. Jadi tak menguntungkan. Tetapi banyak broker yang sanggup beli harga black market lah, yang dengan harga yang lebih tinggi. Jadi oleh kerana itu dia kata peluang you buat duit untuk parti ataupun untuk sesiapa ada. Jadi saya kemuka kepada Tun Razak kata tak boleh, ini aset negara. Dia tak boleh cari duit dengan mengguna aset negara untuk parti. Dia kata itu you cari cara lain. Jadi tak dapatlah kita buat tu. Jadi apabila fikir saya pergi pula jumpa Tun Razak. Saya kata kalau kita lihat kepada pengalaman Indonesia, dia nationalize minyak. Mengapa tidak kita buat begitu? Tun Razak kata no, itu tak boleh langsung. Sebab dia kata dia sudah berjanji nak buka pintu negara kita ni kata pelabur-pelabur luar untuk datang masuk. Kalau kita
nationalize yang ini, orang nak datang pun takut dikena nationalize. Jadi dia kata tak boleh. Jadi dia kata, you cari jalan lain lah. Dia kata, cari jalan lain untuk menabung. Jadi fikir demi fikir, pandangan Rahman ni lebih bermakna nampaknya kepada pemimpin kita ketika itu. Dia kata kalau itulah caranya, mungkin kita gunakan akta parlimen untuk menubuhkan syarikat. Ini satu-satunya syarikat yang ditubuh oleh akta parlimen. Biasanya kita daftar syarikat di bawah Companies Act, dan pendaftar syarikat akan mengeluarkan sertifikat untuk kita menjalankan perniagaan kita dengan syarikat yang baru ditubuh. Tetapi Petronas ni dikirakan special, dibuatkan di bawah akta parlimen supaya segala aset yang berbentuk hidrokarbon, iaitu minyak dan gas, dikendalikan oleh Petronas seluruh negara. Tidak ada yang lain. Jadi oleh kerana itu, pengecualian itu, maka nak kepada satu organisasi lah, Petronas lah yang ditubuhkan. Nama itu diberi oleh Ismail Ali. Tun Ismail Ali, Bank Negara. Dia suka sangat bagi nama. Jadi dia bagi Petronas. Dia kata Petro National. Jadi Petronas. Kita orang semua setujulah. Dan kita pun minta Saleh Abbas menggali undang-undang lah. Dari segi mining law dan sebagainya. Boleh ke tidak nak menyerahkan hydrocarbon aset ni kepada Petronas. Sebabnya saya bagi tahu dan sependapat dengan Rahman juga. Dia kata kalau kita tak jelas soal ni, lama kan ada pertikaian antara negeri dengan pusat dan dengan Petronas. Jadi saya kata kita minta Saleh Abbas lah tengok dari segi undang-undang negeri, undang-undang persekutuan dan international law. Macam mana dapat kita membentukkan Petronas tadi. Jadi lama kita buat perkara ni, runding dengan negeri-negeri. Dan saya kena pergi tiap-tiap negeri. Kadang-kadang Menteri Besar dah hal lain, dah tunggu dia seminggu. Satu tempat tu lah, bukan kerja mudah lah. Kerja mudah. Jadi ulang-alik dengan Tun Mustafa lagi dahsyat. Saya dihantar balik oleh Tun Mustafa, tak pernah saya masuk Sarawak, Sabah. Tetapi kerana tujuan dia, kata Tun Razak, you kemukalah apa benda you nak buat dengan duit tu. Projek apa dan macam mana, cukup tenaga tidak. Dia tak dapat bagi. Jadi Tun Razak kaji menolak dia punya permohonan. Tapi salahnya saya lah. Walaupun orang lain yang menolak permohonan dia, saya nak masuk Sabah dan Biruni Hal Minyak, dia tak bagi saya masuk. Dia kata ini ejen Tun Razak. Jesus, saya naik kapal terbang balik ke Kuala Lumpur. Itu ingat peristiwa. Tapi dia baik saya sampai akhir. Jadi ku terlibat dengan perangkaan Petroleum Development Act, PDA. Ya. PSC pun sama, mekanisme dalam sama. PSC itu saya serah kebanyakan kerjanya kepada Datuk Rastam Hadi. Dia more technician. Datuk Rastam Hadi was number 2 Petronas. Di dalam Petronas. Jadi semua technician. Dia Deputy Governor Bank Negara. Dan dia tak dapat kerja dengan Ismail Ali. Saya ambil dia lah. Kerja. But he's very honest, very straightforward. You boleh percayalah orangnya. A man of integrity. From the hindsight, kalau ku tengok cara ku develop Petronas dan Indonesia Pertamina, boleh kata model kita lebih berjaya. Lebih, ya. Lebih. Kenapa ku rasa begitu? Kerana kuasa yang ada kepada chairman dan board tidak sebegitu luas. Kerana it's subject to the Prime Minister's query and Prime Minister's direction. Jadi macam General Ibn Sutowo dulu, dia segala-gala. Kalau Presiden nak duit untuk satu garrison tentera sekian banyak,
Soeharto akan bagi minit, dia akan timbang lah. Dia setuju tak setuju. Mana Ibnu lebih berkuasa soal duit. Dan General Ibnu, saya pergi juga melawat di Indonesia masa dia jadi Presiden Pertamina tu. 2 kapal terbang ikut. Saya dengan dia naik 1 kapal terbang 707 nak pergi ke Bali, ada persidangan. Dia ajak saya bersama. Saya pergi, 2 ikut iring. Kosong. 2 kapal terbang kosong iring kapal terbang ni. Sampai di sana sambut dengan tarian lah, apalah. Jadi macam raja zaman dulu lah. Ibn Tower. Dia ada hotel, ada macam-macam. Bukan saja di Indonesia, di luar negara pun. Governance kita lebih baik lah berbanding mereka. Walaupun mereka lebih Dan awal. kita semua kerja tak ada duit. Tak ada gaji pun. Gaji macam kutu. Kita tak nak ambil gaji. We don't take any money. So, we are more translucent, transparent, more open. Dan siapa-siapa boleh datang nak tanya, nak kritik dan sebagainya. Terbukalah. Kerana bukan milik kita. Tak ada siapa ada share dalam tu. Betul. Kerajaan negeri pun tak ada share. Kerajaan pusat pun tak ada share. Yang ada share-nya parlimen aja. Kuasa parlimen. Jadi it's a unique akta parlimen sebenarnya. Kenapa aku rasa yelah, dah berpuluh tahun benda ni diterima oleh pimpinan Sarawak terdahulu. Kenapa sekarang ini timbul macam polemik? Mereka mempersoalkan. Antara you dan lain lah. Ini politik. Dulu kata pegawai pusat banyak pergi kacau di sana, campur tangan dalam soal pentadbiran negeri. Sebenarnya tak ada. Kita hantar orang kita pergi tolong kerana dia tak cukup pegawai. Dan bila dia ada orang lengkap, dia bagi tahu kita tarik balik pegawai itu, kita nak guna di sini. Macam EPU, macam Inland Revenue, semua kita hantar orang kita lah pergi bantu. Macam cikgu juga. Beribu cikgu kita ada di sana. Ramai orang tu, hari-hari saya terima surat nak balik. Yalah, kerana ibu bapa dia orang suruh balik. Jadi bukanlah dia orang tu suka rela sangat nak ke sana. Tapi ialah kerana masalah politik lah. Jadi boleh tak ku kongsikan pandanganku, visiku bila mana tertubuhnya Petronas. Ku ada cadangkan dalam buku ini berkenaan dengan kita mengambil model Norway. Duit keuntungan minyak yang kita jual, kita boleh laburkan dalam Sovereign Wealth Fund. Boleh tak aku treat? Bukan macam 1MDB. 1MDB itu helah saja. Tapi sebenarnya wealth fund must come from duit lebihan. Dan kita rasa Petronas buat untung tiap-tiap tahun. Kecuali kita cuai menjaga foreign exchange kita. Ya, kalau tak tukar di saat yang betul, kita boleh rugi sampai ratus juta. Kerana the exchange rate dia berubah-ubah hari-hari. So, tambah lagi ringgit kita menjunam jatuh sekarang. Jadi kalau kita tak manage itu, kita boleh kehilangan semua sekali. Ya, saya cadang. Saya nak buat wealth fund. Saya kata kita terima keuntungan bilion tiap-tiap tahun. Kata kalaulah kita boleh put aside 40%. Kita boleh jadi lebih mewah daripada Norway. Norway cuma ada rakyat 4 juta lebih. Kita ada 34 juta. Dan kalau kita dengan keuntungan besar yang kita dapat, kita put aside 40%. 40% tu dekat 80 billion a year. 80 billion you kali dah 50 tahun. Berapa ratus trilion, berapa trilion dah kita dapat. So, saya dah fikir anak-anak kita boleh masuk universiti, kita boleh book di Harvard, di mana tempat-tempat supaya anak-anak kita yang terpelajar boleh kita hantar kirim pergi. Get
get specialist training dan sebagainya lah. Macam-macam. Semua universiti kita boleh book. Sebab sekarang it's all dollars and cents. Sebab universiti pun sekarang ni merangkak. Itu sebab dia datang bawa cawangan sini. Dia cari duit. Dia tak ada duit. Dah bayar profesor dia apa semua. Tapi kalau kita ada fund, kita boleh book tempat-tempat tu untuk anak-anak kita pergi mengaji. Jadi itu satu kebaikan wealth fund ni. Yang keduanya, boleh bantu dari segi health. Cost medicine, jangan kata 5 tahun, 10 tahun lagi. Sekarang ni pun sudah naik. Kalau nak bandingkan private hospital dengan government hospital, jauh antara langit dengan bumi. Kosnya. Kita dah bayar RM1 saja sekarang. Kalau kita rakyat, kita terpaksa tanggung sendiri. Kalau lah kerajaan tak mampu nak tanggung sekali-kali. Teruk tahu rakyat kita. So, duit macam ni boleh bantu. And then, scholarship. Saya rasa macam PT-PTN tu boleh hapus. Nak tolong Melayu pun. PT-PTN tu kebanyakan Melayu. Boleh hapus semua sekali. And you take all this money. Betul. All this money is free money, easy money. Bukanlah untuk rakyat kita saja, untuk Sabah, Sarawak, semua orang lah. Yang layak boleh dapat. Itu dari segi education. And then what about travel? I like kita Malaysians to travel to widen the knowledge and horizon. Supaya dia dapat tahu apa PI, Arab, Yahudi. Kita tak duduk di bawah tempurung. And we should encourage. The Americans gain a lot of knowledge on this by asking the people to travel. And that's why they travel. And dia bagi special incentive. Dia galakkan tiap-tiap syarikat menggadai incentive travel untuk orang yang bekerja dengan dia. Sampai kalau floor level punya workers dapat pergi ke sana-sana. Itu diikuti oleh Jepun, oleh Korea sekarang. Dan orang kita patut begitu juga. Ini pergi ke umrah balik. Balik. Habis lepas sembahyang selimut. Tidaklah itu joke aside lah, tapi sebenarnya duit kita banyak. Kalau tak kerana duit minyak, saya punya pendapat, berkali negara kita dah bankrupt. Dengan 1MDB, dengan banyaknya belanja Dr. Mahathir. All the scandals. FEMA tak ada, Perwaja hanyut. Semua semua investment dia hanyut. Tak ada satu FEMA rantai, mana sate, tak ada. All fail. Saya tengok polemik Petronas ketika ni tak selesai lagi. Dia belum sampai ke puncak walaupun ada ugutan daripada Dewan Undangan Negeri Sarawak. Boleh tak aku bagi nasihat kepada kami, pembangkang juga, apa yang perlu kami buat, the right decision kalau tiba masanya nanti di Parlimen dan sebagainya? Saya rasa kita kena hormati perjanjian yang kita buat. Sekarang ni banyak syarikat-syarikat asing yang datang tak mau adakan what do you call this arbitration di Malaysia, oleh kerana dia tak percaya kepada kita dan undang-undang kita. Dia lebih suka buat agreement di Singapura ataupun arbitration agreement di Brussels ataupun di London, kerana dia kata orang di sana hormat undang-undang dan agreement yang dia sign. Jadi sampai ke begitu, kalau kita sesama kita, kerajaan pusat, kerajaan negeri, ini bukan satu negeri, semua negeri menandatangani secara terbuka sesudah kita gali undang-undang semua, masih dipertikaikan lagi. Ke mana kita nak pergi? Nak pergi suruh antara bangsa datang campur tangan dalam soal kita? Tak patut. It's for the good of everybody. Okay. Kali you tak cukup duit, cakaplah you nak macam mana. You have members of parliament, you have members of the cabinet.
Katalah you rasa patutlah bagi 2 bilion lebih ke 3 bilion lebih. Kalau ada kemampuan Petronas patut bagi. Faham. Kita jangan, That's my approach lah. yeah. Kalau nak gali undang-undang, lawyer ni kata macam tu, lawyer tu kata putih tapi tak begitu putih. Tak selesai. Kenapa kita nak berkelahi sama kita? Saya nampak ku punya hujah dan pendirianku konsisten, malah ianya berasaskan sejarah dan undang-undang, malah ianya mengambil kira kepentingan bersama. Kita bercakap bukan sekadar mana-mana negeri atau federal ataupun Sarawak saja, tapi untuk semua rakyat Malaysia. Petronas adalah entiti yang tidak boleh kita permainkan sama sekali. Ruginya kita. Kalau Sarawak independent pun, dia nak tubuhkan Navy dia, nak tubuh dia punya Air Force. Berapa nak menduakan segala-gala yang dah ada. Jadi, you tak boleh dah menduakan. It doesn't increase efficiency. Dan kalaulah keadaan di Sarawak tu kocak, Indonesia pun masuk. Ditelan Indonesia ke, ditelan Filipin ke, saja-sajalah kita. Betul. Macam mana ku kata dalam buku ni, benar sejarah tidak boleh diubah, tetapi berhati-hatilah kerana ia boleh berulang. Jadi tuntut-menuntut ni berlaku dulu sebelum penubuhan Malaysia, dan ianya boleh berulang kalau kita silap langkah. Dan nak saya bayar macam agreement kita ni, tak ada satu negeri boleh keluar. There's no accession agreement. There's no secession Agreement. Provision dalam Malaysia agreement. Sudah watertight, tak boleh. Jadi kalau kita nak bergaduh macam ni, pelabur tak datang. Tak datang. Ruginya kita. Cool. One last question. International. Trump akan jadi Presiden Amerika tahun depan, dan antara tweet terbaru beliau minggu lalu ialah beliau beri amaran kepada negara-negara yang menganggotai BRICS untuk tidak meneruskan projek de-dollarization. Dia kata kalau mana-mana negara buat, dia akan letak 100% tarif kepada negara tersebut. Boleh ku komen? Saya memikir rakyat kita dulu. Kalau kita pentingkan rakyat kita, maka apa salahnya kita jual kelapa sawit ke negeri China dengan menerima renminbi? Apa salahnya? Berarti Amerika Syarikat tak boleh nak paksa kita terima bayaran dalam dolar. Yang kita kena pergi ke Bank of Settlement untuk nak adjustkan supaya belanja pembelian itu disamakan dengan exchange yang ditentukan. Saya rasa dia tak boleh paksa kita lagi sekarang. Amerika is going bankrupt. Dia sudah 37 trilion terhutang. Trilion dollars. Tak terbayar dah. Tak terbayar. Dan dia tu kuat dia ni dengan agreement saja. International agreement, kita juga sokong. Kalau kita tak sokong, dia tak ada kekuatan. Sayanglah. Dan kita, saya dengar baru ni kerajaan kita pun tak berapa nak hormati agreement kita dengan China. Itu merugikan kita. China sebelah Asia, ya kita tak menyokong China, kita tak menyokong cara dia, tetapi dia suka tak suka sama dengan kita kulitnya. Dan dia more Asian than the Americans. American tetap negeri dia masuk pergi, dia tinggal taik juga kita. Tengok Libya sampai sekarang tak berhenti-henti pembunuhan. Jadi saya rasa kita short sighted lah kalau kita
memikirkan kerana ugutan daripada Amerika kita berhenti Ya. segala benda yang kita nak buat untuk kepentingan rakyat kita. Ya. Saya lebih suka kita biarlah dia nak sanction kita, dia nak kenakan cukai terhadap kita, tapi rakyat kita kena survive. Ya. Maknanya kita perlu diversify. Oh ya, mesti. Bebas kita. Bebas. Letak apa mana kita merdeka. Ya, betul. Semata-mata dia ugut orang. Ya. Sekali dia ugut, sekali kita fikir semula. Not fair. Yang terakhir, boleh tak aku bagi pesanan ringkas kepada anak-anak muda berkenaan dengan pembinaan negara kita? Macam mana? Pesanan ataupun nasihat ringkas, apa kepentingan, keutamaan yang anak muda perlu miliki untuk menjadi seorang pemimpin dalam negara kita? Nombor satu, iman mesti kuat. Nombor satu, iman mesti kuat. Nombor dua, mesti sanggup berkorban. Mesti berkorban. Kalau tak berkorban, hanyalah anak cucu cicit kita kemudian yang mengikuti kita. Nombor tiga, lakulah kebajikan dengan sedekah dan sebagainya setakat yang mampu. Saya rasa tiga perkara itu kalau kita pegang, kuatlah kita. Ya. Kuatlah kita. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, negarawan kita yang kita sayangi, yang kita hormati. Untuk anak muda di luar sana, kalau saya boleh bagi syur dan cadangan, dapatkan buku berkenaan sejarah hidup dan perjuangan Tengku Razali, yang kita mahu belajar daripada pengalaman beliau, ilmu-ilmu penting, supaya generasi akan datang tidak lupa bagaimana negara ini bermula. Antaranya arkiteknya, salah seorangnya adalah Tengku Razali sendiri. InsyaAllah sama-sama kita amati buku ini dengan sepenuh jiwa, insyaAllah. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Wan. Sama. I'm very proud of him. He's a shining star of Kelantan, if not Malaysia. Thank you, Ku, for your time. I wish I could spend more time with you. Yeah. If you need my company from time to time, you can just tell me. Yeah. If I'm around in Kuala Lumpur, definitely I can attend and I would like to learn more from you. Okay, sama-sama lah. Ada benda Sama-sama. mungkin ku tak boleh cerita openly, yang private, but we are willing to have a private conversation. So, as long as ku masih Allah bagi kesihatan, masih panjang umur yang panjang, InsyaAllah. banyak benda yang kami perlu belajar sebenarnya. Sebab saya rasa I'm very inspired by your history. Thank you. Yeah, because it's a gem, it's a golden wisdom yang saya rasa mana-mana leaders, young leaders like me, young politician must read this book. Yeah, because now kita boleh ada balanced perspective of Malaysia. Now I think this is something yang kita perlu tonjolkan. I will definitely recommend to everyone yang saya jumpa, anak-anak muda di kampus, dapatkan buku ni. Okay, cool. Thank you very much. Okay, thank you, Wan. Sama. Thank you. Sama.